pertama, hasil hidup anda hari ini actually ialah hasil semua keputusan yang anda buat sebelum ni. Setiap hari kita akan buat banyak choice, pilihan. Pilihan anda ia akan akibatkan apa-apa pada kamu masa depan. Betul tak? Oleh itu, apabila kita buat, kita fikir hari ini kenapa kami berada di sini? Sebab anda telah buat satu keputusan dan pilihan yang tepat. Sebab anda di dalam syurga. Bagi tepukan kepada diri sendiri. Dan anda buat lagi satu keputusan yang sangat-sangat tepat. Sebab anda berada di sini, di Summit Camp hari ini. Bagi tepukan diri sendiri. Sesiapa yang tak datang, dia tak dapat apa yang anda belajar di sini, betul tak? Oleh itu, anda keluar, anda akan jadi diamond. Tapi mereka mungkin tidak. Tapi pasti kamu semua akan jadi diamond. Okey. Tahu tak apa perkataan ini? Usahawan, betul tak? Kami, hari ini, sesiapa kami? Hari ini anda berada di Somo, sesiapa kamu? Kamu seorang usahawan, betul tak? Tapi, tahu tak? Perkataan ini sangat special. Usahawan. Seorang yang rajin. Dia berusaha. Tapi kenapa dia ada perkataan one di belakang? Apa itu? One itu apa? Wang. Bagus. Kecuali wang, apa lagi? Mau. One. W-A-N-T. One. Bahasa Inggeris. Actually, one ni dia bermakna usahawan. Perkataan ini sangat special. Marilah kita tengok. Yang orang nak jadi usahawan, yang pertama mesti kena berusaha, betul tak? Tak berusaha memang tak boleh. Tapi kecuali usaha, one, W tu depan tu usaha. Yang lagi, orang mempunyai wawasan. Kalau seorang usahawan tak mempunyai wawasan, boleh tak dia jalan jauh? Tidak. Sebab dia tiap-tiap hari buat benda yang sama, tak tahu mana nak pergi. Betul tak? W itu wawasan. Selepas tu, A itu arah. Dia ada arah yang sangat jelas. Dia tahu mana dia nak pergi, mana nak, apa yang dia nak buat. Dia clear. Yang the last, N tu, siapa boleh teka? N tu apa? Ada tak? N tu apa? Nasi lemak. Okey. Apa? Apa lagi? Nan. Bukan. N ini nilai. Yang depan apa yang anda buat, usaha kena bernilai. Wawasan bernilai. Dan arah also sama dengan arah bernilai. Oleh itu, usahawan tu dia mempunyai perkara-perkara ini. Adakah hari ini anda berada di dalam suatu, anda mempunyai wawasan arah dengan apa yang anda buat bernilai tak? Kalau anda mempunyai perkara ini, anda tidak akan meragu lagi. Sebab kita tak clear. Sentiasa kita tak clear. Dalam suatu, apa yang kita nak? Kita nak tolong orang. Harap produk kita nak boleh tolong orang. Ada wawasan berapa orang anda nak tolong, apa arah, mana yang anda nak pergi. Anda nak tolong satu orang, seorang saja, atau sebanyak orang yang anda boleh. Dan apa yang buat
kena bernilai. Oleh itu, usahawan bukan orang yang paling kuat berusaha, tetapi orang yang meletak usaha di arah yang betul. Perkara ini sangat penting, mesti kena sentiasa ingat. Berusaha, saya sentiasa kata, orang kerja kebun, usaha tak? Usaha. Orang pagi-pagi kerja, buat bersih-bersih, dia rajin tak? Rajin, berusaha. Tapi mungkin usaha di tempat yang tak betul. Oleh itu, dia cuma sentiasa berusaha, tapi tidak bernilai. Adakah orang yang tempat salah, usaha tempat salah, boleh tak dia berjaya? Tidak. Tapi kalau hari ini di dalam swarga, anda berusaha di tempat yang betul, dia punya outcome tu mesti akan lebih besar. Betul tak? Betul kan? Oleh itu, apa yang buat kita different, kita tak sama dengan orang yang lain, kita kena buat pertimbangan yang bernilai. Setiap hari kan tadi saya sudah kata, setiap hari kita akan buat pilihan. Tapi bagaimana kita nak buat pilihan yang tepat? Kita kena buat pertimbangan yang bernilai. Yang pertama, pemikiran yang mendalam. Kita kena fikir dulu, perkara yang saya buat betul tak dia boleh sampaikan saya ke tahap yang saya nak? Apa yang saya buat betul ke saya boleh tolong orang-orang dan diri sendiri? Yang ini. Selepas tu, kawalan pola pemikiran. Kita kena fikir, bukan hanya perkara yang kita pilih bukan hanya untuk diri sendiri. Kita kena fikir, perkara kita buat untuk kita punya downline juga, kita punya upline juga, kita punya kumpulan juga, kita punya orang keluarga, anak, cucu, sibling, semua. Kita kena buat perkara-perkara yang bernilai. Tapi bukan suruh anda fikir sajalah. Orang tanya satu soalan, sekejap bagi saya 3 jam. Sebab kena fikir dalam sangat. Oleh itu, bukan saja fikiran yang dalam, dia kena bernilai. Oleh itu, kita kata usaha dan kepayahan itu murah nilainya kalau anda cuma berusaha. Apa yang anda kena buat? Apa yang sebenar melebarkan jurang kita dengan orang yang lain? Sebab kita ada pola pemikiran yang menentukan pertimbangan nilai. Tahun yang lepas, apa yang kita sedang jalankan? Apa marketing strategi yang kita jalankan sekarang? Revolusi keusahawanan. Betul tak? Revolusi keusahawanan. Apa maksud ini? Revolusi makna kita buat sesuatu yang tak pernah ada orang buat. Betul tak? Dan kita buat sesuatu yang different, yang tak sama dengan market. Kita buat sesuatu yang beza. Kenapa Suan Ho berani kata kita tengah buat revolusi keusahawanan? Selalu kalau keusahawanan, apa yang dia buat? Buat bisnes, buat promotion, buat package, dapatkan duit, keluarkan duit, melabur, mempunyai risiko. Betul tak? Itu yang biasa, yang apa yang kita nampak. Tapi hari ini Soho kata, dalam revolusi ini kita tidak mempunyai risiko, kita tanpa melabur.
Kita tak payah jual produk, kita gunakan sendiri. Kenapa SONGHO berani cakap macam tu? Kalau di syarikat yang lain, mungkin kena cabar. Orang challenge, Jeff, berani ke you kata tak ada risiko? Berani ke you kata tak payah jual produk tapi anda boleh dapat bonus, boleh dapat duit? Betul tak? Kenapa SONGHO berani? Sebab kita mempunyai apa? Kita mempunyai bagai-bagai kita mempunyai kita punya kelebihan. Sebab kita special di dalam market SONGHO. Tapi tahu tak apa special SONGHO? Apa kelebihan SONGHO daripada syarikat yang lain? Easy. Saya percaya semua ni orang lama sangat. Boleh tak bagi jawapan? Lindsay. Okey, itu produk. Kecuali produk? System. Apa? System. Sistem. Apa lagi? Produk. Setiap syarikat, setiap company mesti cakap produk dia bagus. Pernah tak anda jumpa seorang MLM, dia kata produk saya tak baik, jangan datang? Atau produk saya bukannya baik sangat, tapi bolehlah buat? Tidak. Semua kata dia punya produk strong, betul tak? Kalau hari ini kita argue dengan orang yang kata produk 3 jam, 3 hari pun tak siap, betul tak? Orang itu apa kelebihan kita? Apa? Kesteku. Oh, ini memang special. Okey. Hari ini kita pilih sesuatu syarikat, kita mesti pilih yang mempunyai kelebihan, ada 5 star. Kalau anda duduk dalam hotel, anda nak pilih 1 star ke 5 star? 5 star. 5 star kan, mana ada orang nak 1 star. Nanti sendiri gatal sana gatal. Kalau kita punya summit buat di hotel 1 star, nak ke tak nak? Tak nak. Okay. Kita kena pilih 5 star. Sama juga hari ini kalau kita pilih syarikat yang kita nak usaha, kita nak buat sesuatu yang long term, sepanjang umur, mesti kena buat pilihan yang tepat dan bernilai. Hari ini orang tanya, kenapa anda pilih SONGHO? Kenapa anda berada di SONGHO? Oh, sebab SONGHO kopi sedap. Sebab SONGHO ada Lindsay. Kopi bukan hanya satu syarikat yang ada, betul tak? Lindsay pun bukan satu syarikat yang ada. Tapi apa kelebihan anda? Anda fikir, betul juga. Saya fikir besok saya jumpa you balik, saya pergi tanya Jeff. Bukan. Hari ini saya kena bagi tahu 5 star tu ada 5 elemen dia. Yang pertama, struktur ganjaran. Semua kalau kita masuk ke syarikat, kita mesti pilih syarikat yang boleh untung duit dulu, poket kena kembang dulu, betul tak? Oleh itu, yang first, struktur ganjaran. Yang dua, produk sangat penting. Yang ketiga, budaya. Lepas tu sistem pendidikan dan strategi pasaran. 5 bintang. Saya tadi sudah kata SONGHO adalah syarikat yang berada, kita mempunyai 5 bintang. Mari kita tengok yang pertama, struktur ganjaran. Apabila anda sertai SONGHO, ada tak apply anda suruh anda beli produk-produk yang mahal? Tidak kan? Ada tak kita paksa anda beli produk? Boleh tak saya join apa-apa pun tak nak beli? Boleh tak? Boleh kan? Ada orang tanya, Jeff, tak betul lah. Itu satu-satu kopi plan tu, setiap bulan beli kopi. Itu beli untuk stok ke untuk minum? Itu bukan melabur. Itu melaburkan perut. Okey, itu bukan melabur. Itu produk untuk
percubaan. Oleh itu, Sonho tak paksa kita punya distributor beli produk. Kita tidak paksa. Kita cuma harap anda beli produk itu untuk kegunaan diri sendiri. Oleh itu, kita ini yang tak sama dengan market. Yang kedua, ada tak kita paksa anda berulang beli setiap bulan? Tidak juga, betul tak? Yang ketiga, apabila anda buat network, anda network sudah kembang, dapat bonus, tapi syarikat bagi tahu anda kena ada bonus bertanggungjawab kumpulan. Anda mesti beri produk 3,000 baru anda dapat bonus 500 ini. Kalau tak ada personal sales 3,000, bonus ni burn. Sonho ada tak? Tak ada. Tak ada. Kalau hari ini walaupun anda satu produk pun tak beli, PV personal anda kosong, boleh tak dapat bonus group? Boleh. Tak pernah anda jumpa di syarikat yang lain. Tahu cuma Sonho saja yang ada. Selepas tu, apa lagi? Mengumpulkan belian. Ada tak apply suruh beli 500 kotak kopi, 500 kotak witaking? Ada tak? Tak ada. Di Sonho kalau anda beli banyak, chef akan interview anda lagi. Tiap-tiap bulan 40 kotak. Tak jugalah chef boleh buka lebih tak? Inilah special Sonho. Kita tidak kita tidak elakkan orang beli produk yang banyak-banyak lebih daripada apa yang dia boleh guna. Sebab apa? Kalau semua mengumpul, akibat dia apa? Buang harga. Betul tak? Sebab dia sudah dapat bonus kumpulan, produk banyak. Saya nak duit, tak nak produk. Kopi orang jual 45, tak apa, saya 40. Kalau orang jual 40, tak apa, saya jual 30. Lepas tu tak apa, beli kopi free, lagi free satu lingzi. Susahlah ni semua. Siapa boleh buat bisnes ni? Oleh itu, kita ada control. Kita tak allow-kan orang kumpul. Ini special Sonho. Selain daripada itu, pernah tak anda jumpa orang yang bagi tahu MLM tak payah jual produk tak penting, melabur saja 30,000, next month start, tiap-tiap bulan 700, dapat sampai sepanjang umur. Adakah Sonho buat macam tu? Tidak. Kita pentingkan produk. Kalau anda masuk cuma melabur, tak pentingkan produk, nanti chef interview lagi, pergi kafe minum. Okey? Ini pun tidak. Oleh itu, ini kelebihan struktur kita. Dalam struktur ini, ada tak tekanan buat Sonho? Ada tekanan tak? Tidak. Tak payah beri produk, cuma makan sendiri-sendiri. Kalau grup sudah kembang, tak payah, tak ada tanggungjawab. Yang kumpulan, anda boleh dapat bonus. Kan selalu kita kata, buat MLM mesti dapat 3 freedom. Apa? Wang freedom, masa freedom, kesihatan freedom. Kalau kumpulan anda sudah grow, sudah besar, tapi tiap-tiap bulan company paksa anda ulang beli, paksa anda beli tanggungjawab beli produk, dapat freedom tak? Itu freedom yang syarikat freedom. Anda tak freedom sebab anda tiap-tiap hari kena fikir macam mana produk saya nak jual, macam mana produk saya nak pergi macam mana saya dapatkan duit, bonus dalam 10,000, tapi macam mana saya dapatkan 8,000 beli produk baru dapat 10,000. Betul tak? Itu tekanan. Sonho tiada. Datang kafe, minum, telefon datang, ajak saja minum kopi. Lepas tu sharing. Dia beli sendiri. Ada tekanan tak? Tak ada. Oleh itu, kita dapat bintang yang pertama. Bintang yang kedua, tadi yang kata produk penting tak untuk satu syarikat MLM? Sangat-sangat penting.
Apa kelebihan Soho? Bukan setiap syarikat berani membuka semua kad untuk anda tengok. Kadang-kadang kalau anda pergi syarikat lain, dia tanya dia, produk anda daripada negara mana? Itu Switzerland, atas bukit. Kilang mana? Gambar AI. Boleh tak saya pergi kilang anda? Mungkin susah sikit kot, sejuk sangat nak naik bukit. Tapi macam mana dengan suatu? Sesiapa pernah pergi kilang kita? Betul tak kilang kita betul-betul buat lingzi? Betul. Betul lah. Bukan trading beli dengan orang lain, buat satu kilang kosong, jual. Betul-betul kita ada proses. Kita buka semua untuk anda pergi tengok, anda boleh sentuh. Kenapa Soho nak buat ini? Kita harap anda percaya apa yang anda tengah buat. Marilah kita tengok lingzi. Kan tadi kata lingzi. Apa kelebihan lingzi kita? Yang pertama, strain lingzi eksklusif. Walaupun lingzi orang sama orang lain jual lingzi, kita pun jual lingzi, tapi kita start daripada strain. Lingzi itu cuma hanya di dalam Soho yang ada. Walaupun orang lain yang jual, tapi strain tak sama. Tak sama. Kita punya lingzi semua handsome, cantik-cantik. Tak ada sengit sini, sengit sana. Serupa kita punya distributor semua handsome dan cantik. Ini yang kelebihan. Dan bahan berkesan dengan kepekatan tinggi. Kita punya hasil tu keluar, dia sangat tinggi dengan dia punya berkesan. Tak sama dengan yang lain. Okey, yang kedua, kita punya kilang, kita ada proses ekstraksi lingzi yang eksklusif, dan kita buka untuk lawatan. Anda boleh pergi ke Taiwan, pergi sentuh, oh ini kita punya kilang, betul-betul dengan proses. Yang sesiapa pernah pergi mesti tahu. Kita tengok ni tingkat 2. Orang tu macam orang Lego. Betul tak? Betul-betul tengok, dan kita percaya pada mata diri sendiri. Bukan hanya chef yang kata kilang. Pernah tak anda pergi? Tak. Bagaimana kilang itu? Tak tahu. Cuma tahu nama Yongkin. Anda boleh pilih. Pilihan anda pergi tengok diri sendiri. Dan kita mempunyai ladang teknologi rumah hijau Ganoderma yang terbesar di dunia. Boleh tak syarikat ini jalan jauh dan jadikan besar? Banding dengan ada tak dia punya sos, sumber dia cukup ke tidak? Ladang terbesar di dunia, makna kita boleh proses sebanyak lingzi yang kita nak. Cuma anda buat ke tidak. Kebanyakan syarikat kilang dikunci. Beli stok tak ada. Beli stok tak ada. Tapi Soho kita mempunyai ladang yang besar. Dan ini yang penting, kita ada GLP punya makmal. Makmal ni dia buat kajian. Dia buat kajian penanaman, kajian perkesan, dan kajian strain. Kajian-kajian ni kita lepas buat, kita cek sendiri, dan kita hantar ke lab yang lain. Kita nak pastikan apa yang kita dapat, result dia tepat. Dalam punya mesin semua yang tercanggih di dunia. Ini yang kami melaporkan. Ada tak kita minta duit dengan anda semua? Bayarlah, saya beli mesin baru, bayarlah RM20, RM30, 200 orang, kongsilah. Betul tak? Ada tak minta? Tak pernah. Cuma apa yang kita buat ni, boleh tak kita tidak melabur lab ini? Boleh juga, kita boleh cari outsource.
Tetapi kenapa kita mempunyai diri sendiri? Sebab kita nak bagi anda belief dan kamu ada confidence. Okey, dan CJ ni saya tak terangkan satu-satu lah. Okey, CJ ni saya tunjuk saja 4. Tapi apa special dengan CJ ni dengan yang luar? CJ yang luar, banyak CJ itu perbilangan, CJ proses, CJ tanaman. Apa special kami? Special kami, CJ ini CJ berkesanan. Apa itu CJ berkesanan? Makna dia sudah proof produk kita punya berkesan. Bukan hanya kita yang cakap, kita telah test, dapat proof memang dia berkesan, baru dapat CJ ni. Betul tak? Oleh itu kita dapat CJ ni di Taiwan, di banyak negara kita dapat banyak CJ berkesan. Mesti kena clear, bukan CJ yang proses pergilangan, CJ berkesan. Mana produk tu tip top baik. Okey, sudah dapat 2 bintang. Bintang ketiga pula, budaya. Apa budaya Songhor? Apakah budaya Songhor? Ada jawapan tak? Keluarga, betul. Bukan budaya makan. Okey, budaya keluarga. Apa itu budaya keluarga? Hari ini kami adalah management, anak adalah distributor. Tapi kita satu keluarga. Kita cuma di tempat yang tidak sama dan buat kerja yang tidak sama. Syarikat serupa anda punya parents, serupa anda punya pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kita bagikan support. Anda apa? Anda adalah sesiapa anak-anak, cucu-cucu yang kita sayang. Adakah anda sayang cucu anak-anak anda tak? Memang sayang kan? Ada tak anda suruh anak kamu, pergi cari duit, saya dah makan, apa? Bagi RM10. Tidak kan? Anda apa buat? Balik rumah, sudah makan belum? Kenyang tak? Ada lapar tak? Pak kasih duit RM10 pergi makan. Betul tak? Hari ini nampak tak happy, bawa pergi main-main, pergi sunway pula. Nampak dia macam pressure sikit. Jangan belajarlah hari ini, bawa pergi KFC. Inilah anak-anak cucu-cucu kan? Satu keluarga. Yang budaya kita ada 5 keyakinan teras. Yang pertama, kita mesti bagikan kesihatan kepada orang lain, kepada distributor kita. Yang pertama, kita pentingkan kesihatan. Apabila orang sudah sihat, apa lagi kita dapat? Kita dapat keyakinan. Sebab sihat, yakin. Jalan pun sudah beryakin. Ada angin sudah, macam border pula. Kalau sakit, betul tak? Tutup mulut, tutup mata. Kalau bersihat, yakin. Lepas tu, apabila anda sudah yakin, anda berharapan. Anda starting fikir, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat tolong orang lain? Apabila kita berharapan, kita memberikan kejayaan. Apabila kita dapat kejayaan, barulah kita gembira. Betul tak? Kalau tak berjaya, gembira tak? Tak gembira. Sebab apa kita gembira? Bangun, buka mata saja fikir bayaran sewa rumah, bayaran telefon, bayaran anak, bayaran kereta. Tekanan. Tapi kat Songhor,
Tiap-tiap bulan 10 hari bulan, buka mata saja, belum habis, masih lagi. Betul tak? Senyum. Saya nampak semua distributor masuk di dalam Soho. Sekarang ada kafe, masuk senyum. Jeff, morning. Morning Jeff. Saya tak pernah nampak orang masuk. Morning Jeff. Tak pernah nampak orang macam tu. Semua senyum. Kenapa? Gembira. Sebab berjaya. Okey? Yang bintang keempat penting juga. Bintang keempat, sistem training. Kalau satu syarikat, satu keusahawanan tidak mempunyai sistem, apa terjadi? Satu negara kalau tak ada sistem, apa terjadi? Semua orang buat diri sendiri. Bawa kereta, saya suka jalan sebelah kanan, sebelah kiri. Lampu merah, saya nak jalan-jalan lah. Betul tak? Itu tak ada sistem. Kenapa anda nampak lampu kuning sudah tekan brake? Betul tak? Sebab ada sistem. Sama juga dengan Soho. Kita mempunyai sistem apa? Sistem pendidikan tunggal. Yang ini sangat special. Tak pernah anda nampak di luar. Kenapa dia sangat penting? Pendidikan sistem tunggal, mana di Soho dari HQ sampai Thailand, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Singapura, serta dulu kita apa? Myanmar juga. Semua guna strategi yang sama. Apa penting ni? Kadang-kadang orang tanya, kalau saya guna cara sendiri-sendiri tak boleh ke? Jeff, boleh. Syarikat kata 111. Boleh tak saya buat 555? 999? 100? Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Jeff kata sistem tunggal tu mesti ikut sistem? Sebab apa? Sebab sumber. Syarikat mempunyai sumber. Sumber kita bagi kepada siapa? Kita bagi kepada distributor yang ikut syarikat, yang ikut. Misal kata hari ini syarikat kata 111, kita ikut syarikat punya sumber, mesti bagi kepada 111 plan. Betul tak? Buka kafe, kita ada coffee truck. Betul tak? Sumber kita bagikan orang yang ikut. Kalau syarikat kata 111 coffee plan, tak naklah, saya tak suka kopi, saya buat ubat gigi. Apa kata coffee truck sampai, suruh kawan-kawan gosok gigi. Coffee truck tu gosok gigi truck pula, sampai sana bagi berus gigi, ubat gigi. Mari 1, 2, 3 gosok. Salah. Oleh itu sumber tidak akan sampai di tangan kamu. Hari ini kita kata 111 coffee plan, tak nak, saya buat dulu cuti. Sampai bagi 1 sachet. Salah juga. Oleh itu kena ikut langkah-langkah syarikat yang bagikan, baru anda boleh dapat sumber secukupnya. Boleh tak anda buat cara sendiri? Boleh, tapi jangan minta sumber. Buat dengan gunakan sumber sendiri. Nak gosok gigi, buatkan truck ubat gigi dari kamu sendiri. Oleh itu sistem tunggal sangat penting. Selalu kita kata ikut sistem. Banyak orang tanya, kenapa nak ikut sistem pula? Saya ada fikiran sendiri. Sebab kita nak gunakan sumber daripada syarikat, mesti kita kena ikut langkah. Misal kata negara kita, Perdana Menteri bagi RM500 dalam Tashengo. Taklah Tashengo. Saya guna e-wallet diri sendiri. Panggil dia, PM Anwar, masuk saya punya tas sambal. Boleh tak?
Tak boleh. Boleh tak anda tak ikut? Boleh. Tapi tiada sumber. Itulah yang kelainan. Okey. Yang lagi, marketing strategy. Marketing strategy ni penting tak? Penting tak? Penting. Kenapa penting? Apa kehebatannya? Kadang orang tanya, Chef, kadang kata 111, nanti esok ada 3 tali 7 lagi, nanti ada special lagi, susah mana satu tak ikut. Kalau syarikat bagikan strategi itu, mesti linkage, mesti step 1, step 2, step 3. Kita ada bagikan caranya. Kadang kita tunjuk, sekarang kita jalankan 111 coffee plan. Sampailah saya buat guna Excel, pengiraan tu keluar. Masih orang lagi percaya, tak percaya lagi. Chef, betul kan pengiraan tu? Saya guna kalkulator tak dapat nilai yang sama. Masih ada raguan lagi. Saya tanya selalu, saya tanya raguan itu. Hari ini anda pergi mamak. Ni datang order. Teh tarik kurang manis satu. Macam mana anda pasti dia kurang manis? Pernah tak kamu pergi tanya? Dia hantar, nah, teh tarik kurang manis. Apa yang kata? Betul kah kurang manis? Tak percaya, saya tak pergi tengok. Ada tak? Tak. Pernah tak anda order roti canai 02? Tapi tanya, tepung tu dari negara mana? Adakah ini tepung yang baik? Tak. Pernahkah anda tanya dia berapa harga? Tak pernah juga. Roti 02 teh tarik 1. Nanti bayar dia cakap RM10. Anda tanya tak? Boleh kira satu-satu lah. Kurang. Betul tak? Sama. Kenapa sampai ke Soho, apabila kita tunjukkan semua bukti, masih lagi tanya, betul tak? Tak percaya. Kenapa? Yang luar anda bayar, anda tak tanya. Tapi dekat sini kita cakap tak ada risiko, tak payah melabur. Tapi masa menyertai itu tanya pula. Heran betul. Oleh itu pemikiran kami, strategi 111. Ini yang kita menjalankan. 1 bulan minum 1 kotak kopi dan jumpa seorang kawan, minta dia buat benda yang sama, minum kopi. Betul tak? Dan lepas tu, selepas 1 tahun, anda akan dapat 13,000 punya income. Ada tak syarikat proofkan cara ni sukses? Banyak leader-leader kita, diamond kita sudah proof. Kalau ikut one, anda boleh sukses. Dan Kak Yuri semalam sudah kata, dia guna cara 111. Betul tak? Ikut saja. Dan kita ada 3 kali 7. 3 kali 7, tahu tak? Kalau ikut cara dia, first month anda boleh kalau anda siapkan 1 set, income akan dapat bulanan 15,000. Apa kata kalau anda siapkan 2 set? 2 set tu akan dapat 46,000. Dan pangkat anda adalah diamond. Cukup tak 46,000 sebulan? Tak cukup lah. Saya nak beli Ferrari dah. Saya nak beli banglo, gimana cukup? Kalau tak cukup, buatlah 3 set, 72,000, dan anda adalah double diamond. Apa kata 72 tak cukup lagi? Sampailah tahap gold diamond. Tiap-tiap bulan dapat 100,000. Cukup tak? 1 tahun kita dapat 1 juta. Apa yang kita buat? Minum kopi, ajak kawan minum kopi, dan buat sharing. Ada orang tanya,
Jeff, kalau ikut cara ni, Songo cuma jual kopi saja. Kita bukan jual kopi. Kita gunakan kopi sebagai door opener. Hari ni, ajak kawan minum kopi senang ke ajak kawan makan lingji senang? Kopi kan, tak pernah anak kau kawan, jom makan lingji. Weird kan? Atau ajak kawan, jom gosok gigi. Tak pernah kita buat macam tu. Tapi kita ajak, jom minum kopi. Mesti dia keluar, betul tak? Inilah beza dia. Oleh kita gunakan kopi secara door opener, dan lepas tu masa dia minum kopi, pernah tak anda jumpa orang minum kopi tu masuk sini, okey minum kopi, okey bye. Tak pernah. Dia minum kopi, dia mesti enjoy. Lepas tu bancuh, minum, buah-buah, minum, betul tak? Masa minum kopi tu, berbuah-buah tu, boleh tak anda sharing testimoni produk? Boleh kan? Boleh tak anda sharing testimoni lingzi kita? YKI, YKP, YKC, boleh tak? Sebab dia ada masa, dia duduk enjoy kopi, sedap lah. Buah-buah, tengah chit-chat dengan buah tu, kita buat sharing. Lepas tu dia kata, betul juga saya ada cara masalah yang sama. Kan semalam Cik Liza sudah kata, kita cakap story, mesti ada orang punya story sama dengan kita. Ini testimoni ni macam saya lah. Apa kita buat? Boleh. Anda join as member, pergi counter, beli produk tu, konsum sendiri. Betul tak? Adakah anda pergi jual produk? Tidak. Kalau anda pergi jual produk, orang takut. Tapi anda buat secara sharing. Dan hari ini saya tunjukkan tadi berapa income. Bukannya saya nak tunjukkan anda di Selangor boleh untung berapa. Tapi anda bagi tahu anda di dalam Selangor, kalau anda tidak meragu, sistem akan membesarkannya ke tahap apa. Kalau anda tidak meragu, buat saja apa yang sistem bagi, ikut langkah sistem. Boleh tak anda jadi diamond? Boleh tak anda jadikan double diamond? Boleh tak anda sampai tahap gold diamond? Mesti boleh. Inilah kehebatan sistem. Apa yang kita bagi kepada distributor kita, cuma hanya anda yang ragu. Alasan nak buat kita nak hari ini sakit pinggan lah, besok bangun hari ini hujan, besok. Betul tak? Kalau anda tidak ragu, buat saja. Setiap hari buat saja apa yang anda nak. Kita hari ini di sini, kita usahawan. Kita bukan kerja. Kita bukan bekerja. Tak payah punch card. Tapi yang anda sendiri. Apa yang anda nak, dapatkan apa yang anda nak sahaja. Oleh itu, syarikat bagikan coffee lounge dengan coffee truck. Betul tak? Coffee lounge, semua pernah pergi tak? Coffee lounge cantik tak? High end kan? Great. Ada tak company minta duit dengan anda masa renovation? Tak ada kan? Ada tak kita tolak daripada anda punya bonus? Tiba-tiba bulan ni kurang 10,000 berapa? Sebab ada satu simen tu anda punya. Tingkap ini, langsir ni ada nama. Ada tak? Tidak. Kita bagikan secara percuma. Ada tak saya kata tempat ni hanya untuk diamond? Tak ada kan? Orang baru yang baru menyertai boleh masuk, boleh guna tak? Boleh minum kopi dalam tak? Boleh. Tapi kalau orang yang belum menyertai Solo, tidak boleh. Inilah kami bagi special kepada kita punya distributor. Dia boleh ajak kawan. Dan masa anda ajak, cakap dengan kawan, saya bawa anda pergi kafe saya, minum kopi saya belanja. Bila anda buka kafe, jom pergi tengok.
Bagi tahu, lepas tu lanjut minum kopi, bagi sharing, bagi tahu dia. Kalau anda hari ini menyertai, anda boleh mempunyai cafe ini. Betul tak? Inilah apa sumber-sumber yang syarikat bagikan. Kita kata era revolusi keusahawan telah tiba. Apa yang anda sedang tunggu? Tunggu apa lagi? Banyak distributor kata, Jeff, tak apalah, saya tengok ada orang sukses tak? Baru saya move, baru saya stepkan langkah pertama. Anda fikir kalau hari ini kita dalam perlombaan yang apa tu, pegang pistol tu, 1, 2, 3, bang, anda mesti lari yang pertama, betul tak? Ada tak anda mesti sampai dia bam, belum ya, tunggu. Anda tak tunggu, betul tak? Sama dengan dalam keusahawan sombong. Janganlah tunggu. Sebab sumber-sumber kita sudah bagikan. Kita sudah ada sumber. Letak di depan mata anda. Nak, kita nak saja. Betul tak? Selain daripada itu, ini sangat penting. Titik ini adalah titik peralihan dalam kehidupan anda. Kebanyakan orang anggap dia sendiri adalah seorang peserta. Tapi apa yang saya bagi tahu, anda bukan seorang yang peserta. Sebab peserta cuma tunggu apa yang orang suruh anda buat. Misal kata, hari ini datang summit camp. Kalau anda anggap anda diri sendiri adalah seorang peserta, apa yang anda buat? MC kata, tuan-tuan, puan-puan, sila masuk ke dalam hall. Sekejap lah, ada orang lagi, saya makan 2 kuih lagi. Betul tak? Saya masih duduk di sana, tak apalah, masih ada orang di sana, jalan-jalan lagi. Kalau anda ada seorang penggerak, apa yang anda buat? Anda akan ajak tawaran-tawaran anda, jom, sudah start. Dengar lagu syarikat sudah. Jom, masuk. Stand by. Tunggu pencalonan atas pentas. Betul tak? Ini penggerak. Sama dengan dalam bisnes kita. Kita kata revolusi keusahawanan. Revolusi. Kalau revolusi, mesti setiap orang kena gerak. Kena step in. Bukan hanya tunggu. Tunggu siapa? Sebab ini bisnes yang ada diri sendiri. Kalau anda tak gerak, tak ada income. Betul tak? So kita kena bergerak diri sendiri. Anda adalah penggerak. Penggerak adalah seorang yang buat keputusan untuk menjadikan Songo adalah bisnes perniagaan sendiri. Ini yang penting. Songo, bisnes Songo bukan saya punya, anda diri sendiri punya. Bukan downline anda, bukan upline anda, tapi diri sendiri anda. Boleh tak downline anda sudah jadi diamond, anda masih WM? Boleh kan? Boleh tak anda sudah jadi gold diamond, upline anda masih belum diamond lagi? Boleh kan? Oleh itu, bisnes ni, bisnes siapa? Diri sendiri. Anda boleh buat, dapat apa yang anda nak secepat mungkin. Tapi walaupun upline anda belum lagi tingkat tinggi daripada anda, tapi mesti kami kena ikut kita punya upline. Sebab dia ialah orang yang bawa kita masuk ke bisnes ni. Betul tak? Ibu bapa kita kejayaan tak setinggi serupa kita, tapi kita kena hormat ibu bapa, betul tak? Ada tak hari ni ada doktor, bapa pekebun, suruh halau bapa keluar? Tidak. Kena hormat. Betul tak? Sama dengan kita punya upline, kita kena hormat.
Dia yang bawa kita masuk sama. Inilah budaya sokong. Okey? Dan seterusnya, keraguan bukan bererti berhati-hati. Tapi apa? Keraguan mana anda belum sedia untuk menukar hidup anda. Sebab anda tak ada niat nak tukar diri sendiri, cuma tunggu. Tak ada orang boleh paksa anda gerak. Tak ada orang paksa anda percaya. Cuma diri sendiri yang nak ke tidak. Tapi I percaya sesiapa yang duduk dalam tempat ni, duduk dalam hall ini, semua orang yang nak berubah. Betul tak? Bagi tepukan kepada diri sendiri. Dan sistem tidak akan tunggu. Kami bukan menunggu orang yang sempurna. Macam semalam Cik Riza yang kata, tak ada orang yang sempurna. Hero pun tak sempurna. Superman seluar dalam pun salah pakai. Betul tak? Tak ada orang yang sempurna. Oleh itu jangan tunggu diri sendiri sampai sempurna baru kita bergerak. Mesti kita bergerak baru akan mengubah. Oleh itu apa yang sistem mencari? Sistem hanya mencari orang yang berani mengubah. Berani. Kalau anda nak berani, sistem akan bagikan fully support. Kadang-kadang saya fikir, ayah, saya nampak Suang Ho tu dulu ada distributor cakap dengan saya, Chef, Suang Ho ni saya masuk daripada pintu depan macam tokong Cina. Susah nak bawa kawan Muslim saya masuk, Cina sangat. Tapi sekarang masuk nampak apa? CEO Cafe Lounge. Kan syarikat sudah tukar. Betul tak? Kita mengubah. Kita bekerja sama dengan distributor kita. Kita cubalah. Susah saya nak hancurkan satu building, buat lagi building baru. Susah. Tapi sekarang cafe itu cantik tak? Cantik. Tidak serupa macam dulu. Ini yang syarikat kita move the first step. Boleh tak anda ikut? Boleh tak? Nah, anda yang cakap, bukan saya paksa. Okey? Kalau hari ini anda bekerja dengan sistem, bermula bekerja dengan sistem akan nampak anda. Apa kebaikan sistem nampak anda? Kalau sistem nampak anda, makna sumber-sumber sistem akan sampai kepada anda. Tahu tak? Orang pertama yang register coffee truck tu siapa? Orang yang pertama registerkan menjalankan tu Jadi Soha. Dia yang pertama apply menjalankan. Ada tak kita kata coffee truck ini kita Melayu tu tunggu sikit, kita pergi Cina dulu. Ada tak? Tak. Sumber kita fair bagi semua orang. Semua orang distributor kita fair. Janji anda apa? Anda gunakan dia. Sumber letak di atas meja, anda tengok, coffee truck. Tunggu. Jangan tunggu. Apply, gunakan. Kita bagi semua orang saja, sesiapa yang nak pakai. Misal kata hari ini, kenapa kita ada summit training camp dalam bahasa Melayu? Kenapa? Sebab leader-leader dulu minta, Jeff, dalam bahasa Cina memang saya tak faham Saya tak faham susah ni. Betul tak? Oleh itu kita buatkan dalam bahasa Melayu. Dan
Susahlah saya minta Mr. Gu pergi belajar bahasa Melayu. Oleh itu saya ada translation set. Dulu kita punya translation bukan orang pakar. Dengar 2 jam baru dia sebut tadi dia cakap sesuatu. Dia suruh tepuk tangan. Tepuk tangan. Betul tak? Tapi apa yang dia cakap tak tahu. Tak faham. Tapi sekarang kita ambil orang yang pakar. Clear tak semalam anda dengar? Clear. Dapatkan mesej yang apa yang kita deliverkan kan? Dapat? Dapat. Ini yang kita bagikan. Kita pentingkan pasaran orang Melayu. Kita penting. Oleh itu, saya harap sumber yang kita bagikan, marilah gunakan sumber tu. Jangan ragu lagi. Betul kan cakap orang Melayu? Hari ini saya cakap bahasa Melayu dah atas pentas. Betul tak? Oleh itu, apa yang kita tengah buat? Kita tengah masuk kebudayaan orang Melayu. Hari itu, masa cafe opening, kecuali Lion Dance, apa yang anda dengar? Kompang. Kenapa cafe opening ada kompang? Sebab kompang tu budaya orang Melayu. Kita bekerja sama-sama. Ada kompang, ada Lion Dance. Betul tak? Walaupun hari itu kompang ada mistik sikit lah. Tempo tak ayam. Okey, tak apa. Janji kita bagi. Kita tunjukkan apa yang kita boleh bagikan. Betul tak? Okey? Sistem bagikan semua, anda pergi gunakan. Dan sistem akan buka jalan untuk anda. Kecuali typewriter itu, revolusi keusahaan adalah titik singularity era ini. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat special dan penting. Kalau anda ikut, mesti kita berbeza. Saya gunakan satu contoh. Apabila iPhone keluar, sebelum iPhone, semua telefon Alcatel, Ericsson, Motorola, betul tak? Masa tu semua guna tekan SMS. iPhone saja keluar, jadi smartphone. 2-3 tahun lepas tu, semua market, semua orang guna iPhone, betul tak? Barulah ada syarikat yang lain, Samsung ke apa ke, keluar smartphone. Itu titik singularity. Sama dengan Songo hari ini. Kita revolusi, kita buat sesuatu yang tak pernah muncul di pasaran. Kita buat sesuatu yang special, yang luar biasa. Kalau anda ikut, anda akan berbeza. Okey? Adakah anda memilih untuk berjalan dengan pegang tangan dengan Songo? Betul? Betul? Ada orang yang tak betul lagi lah. Yang masih ragu lagi. Okey? Betul tak? Ikut? Mau ikut langkah sistem? Okey, nanti saya pandang belakang, saya tengok ada ikut tak. Okey. Oleh itu, jangan tunggu sehingga bersedia. Sampai ke hadapan, baru anda akan bertumbuh. Saya tunggu, kami tunggu anda bertumbuh. Step, the first step. Okey? Dan saat ini menentukan kedudukan anda. Hari ini anda adalah seorang leader, anda adalah seorang penggerak ataupun peserta. Ini keputusan di pilihan di tangan anda. Kalau anda mengubah, bukan nanti, bukan esok, tapi sekarang. Okey? Kalau anda betul-betul, sila sebutkan ayat-ayat di LED. Okey? 1, 2, 3. Saya memutuskan bahawa mulai saat ini saya memikul masa depan diri sendiri. Okey, betul kan? Betul lah? Okey, marilah kita sebut 3 kali. Sebab perkara yang penting kena sebut 3 kali. Hidupan anda pegang di tangan anda.
mengubah atau tidak, itu pilihan anda. Sumber yang sistem akan bagi, apa yang saya boleh janji, kalau anda betul-betul mengubah, anda hendak mengubah, sistem akan fully support 200%. Okay, mari kita sebut 3 kali. Okay, 1, 2, 3. Saya memutuskan bahawa mulai saat ini saya memikul masa depan diri sendiri. Saya memutuskan bahawa mulai saat ini saya memikul masa depan diri sendiri. Last. Saya memutuskan bahawa mulai saat ini saya memikul masa depan diri saya sendiri. Okey, saya harap semua orang keluar daripada pintu ini. Next, I jumpa anda di mana? Di atas pentas. Anda ada seorang diamond. Thank you semua.